Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Azrina Fitra Azman dari Wartawan TV PSS Sanli. Hari ini 24 Januari 2026 bertempat di SK Kampung Pasir Merbuk, di mana kejohanan merentas desa peringkat daerah bagi tahun ini akan dijalankan sebentar saja lagi. Kejohanan ini melibatkan pelbagai sekolah dalam daerah Kuala Muda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan ikuti kami dalam laporan yang akan kami sediakan. Keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagah melangkah, menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keseluruhannya perjalanan sukan Wanita Desa pada kali ini, pada tahun ini bertempat di SK Kampung Pasir berjalan dengan lancar. Saya selaku penerus johanan dan juga tuan rumah, saya rasa sangat-sangat berjaya. Pertama kali kami jadi tuan rumah dan dipersetujui oleh Tuan Bibili sendiri, peneroran Cik Zainal mengatakan alhamdulillah lancar semua. Sekian, terima kasih semua kepada yang membantu, sekolah-sekolah yang jiran, sekolah yang datang. Terima kasih banyak-banyak. Sekian, terima kasih. Keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagah melangkah, menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Genggam semangat juara. Semua ini pastikan terbukti, susah dan senang kita harungi. Bersatu hati, menggapai mimpi. Gagah melangkah, menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hari ini saya berasa sangat bertuah kerana dapat bersama dengan Encik Ismail bin Harun, iaitu Timbalan PPD Kuala Muda kita. Baiklah, izinkan saya bertanya satu soalan saja kepada Tuan. Baiklah, begini soalannya. Pada pandangan Tuan, sejauh manakah sukan ini penting dalam pembangunan murid secara holistik? Baik, kalau kita lihat pertandingan Merata Desa ini kan salah satu daripada cabang sukan dan permainan ataupun co-curriculum di sekolah-sekolah. Dengan pelibatan pelajar-pelajar dalam sukan ini, secara tak langsung dia dapat membina banyak perkara lah. Pertama sekali disiplin, jati diri dan kesungguhan dan sebagainya, dan kadang-kadang perkara ini dia pun boleh bawa dalam kehidupan mereka untuk dia pun meneruskan dalam bidang akademik juga. Jadi sukan sebenarnya memang penting untuk kita sama-sama raikan, bersama-sama kita libatkan pelajar-pelajar ini setakat mana yang mereka boleh pergi. Kemanjadian murid itu penting untuk kita teruskan usaha-usaha yang dijalankan seperti ini supaya pelajar-pelajar ini dapat meneruskan komitmen mereka terhadap sukan dan juga dari segi akademik lah. Dan kita juga mengharapkan ianya pelajar-pelajar ini juga akan dapat pergi lebih jauh setakat mana yang mereka mampu. Jadi Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru penolong kanan sekolah pengelola. Berasa sangat syukur pada hari ini kerana majlis pada hari ini berjalan lancar, dan saya ucapkan terima kasih kepada sekolah-sekolah yang terdekat yang membantu kami mengelola kejohanan pada hari ini. Nama saya Natasha Kalarax. Saya datang dari SMJK Singming. Kejayaan ini tidak datang dengan mudah. Saya perlu training tiap hari ya. Konsisten training dengan disiplin sendiri. Terima kasih. Pertama kali kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rezeki yang Allah bagi kepada pemenang
dan juga kepada sekolah lah kan, umumnya kepada sekolah menengah al-Islah atas kejayaan yang dicapai oleh peserta kan, atas usaha gigih daripada peserta dan juga sokongan daripada waris. Jadi kita harapkan dengan kemenangan ni dia boleh membawa kepada kemenangan yang seterusnya kepada daerah Kuala Muda sendiri, insyaAllah. Dan saya berasa gembira kerana saya sudah mendapat apa yang saya inginkan dan saya berseronok kerana dapat membuat yang terbaik. Tahniah diucapkan kepada semua peserta yang berjaya menamatkan larian mereka dan tahniah juga diucapkan kepada mereka yang berjaya memenangi kejohanan merentas desa bagi tahun 2026. Bagi mereka yang kurang bernasib baik, jangan putus asa, teruskan berusaha sehingga berjaya. Maka dengan ini berakhirlah kejohanan merentas desa peringkat daerah bagi tahun 2026. Saya Nur Azrina Fitra Azman, selesai melaporkan.